Hari ini saya mau beri satu peringatan kepada Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke. Jangan mengelirukan rakyat Johor dengan memberi gambaran seolah-olah projek EART Johor sudah disahkan sepenuhnya dan seolah-olah Kerajaan Persekutuan akan membiayai projek ini dengan 10 bilion ringgit. Faktanya tidak begitu. Sejak Yang Amat Berhormat Datuk Onn Hafiz Ghazi menjadi Menteri Besar, Kerajaan Johor sudah berkali-kali meminta projek LRT di Johor Bahru. Sebabnya jelas, ETS KLJB sudah mula beroperasi pada hujung 2025. Manakala RTS Johor Bahru Singapura dijangka mula beroperasi awal 2027. Tekanan trafik dan aliran penumpang yang besar ke pusat bandaraya Johor Bahru menjadi isu pokok. Tetapi, apa yang Johor dapat setakat ini? Hanya Letter of Intent LOI atau dokumen yang menyatakan hasrat daripada Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS pada awal Mei 2026 untuk konsesi EART. Sebelum itu, perlu dijelaskan bahawa EART ini bukan LRT yang diminta oleh Kerajaan Johor pada peringkat awalnya. Sebaliknya, ia beralih kepada satu konsortium terpilih untuk memulakan rundingan. Awal Mei 2026 baru dapat Letter of Intent. Sedangkan RTS jangka mula beroperasi kira-kira 7 bulan dari sekarang. Kita kena faham, LOI daripada UKAS ini bukanlah projek kerajaan yang sudah confirm. Ia bukan surat mula kerja. Ia bukan kontrak muktamad. Ia hanya merupakan surat untuk memulakan rundingan terma komersial dengan pihak konsesi. Hanya surat niat tunjuk hasrat. Projek ini menggunakan model PPP atau konsesi awam swasta. Maknanya pihak swasta akan membiayai pembinaan, mengendalikan projek dan mendapatkan semula pelaburan mereka melalui kutipan tambang atau mekanisme lain yang dirunding dengan kerajaan. Di sinilah risikonya. Rundingan boleh gagal jika kedua-dua pihak tidak bersetuju dengan terma, termasuk kos, tempoh konsesi, subsidi, jaminan hasil dan kadar tambang. Oleh sebab pihak swasta mahu mendapatkan semula pelaburan dan mencari keuntungan, maka sebab itulah rakyat Johor bimbang sama ada tambang akhirnya akan menjadi terlalu tinggi dan pastinya membebankan mereka sebagai pengguna. Ini sangat berbeza dengan LRT Pulau Pinang. Untuk projek LRT Pulau Pinang, Kerajaan Madani membiayai projek itu secara langsung. Kerajaan boleh mengekalkan tambang rendah walaupun tahu projek itu mungkin tidak menguntungkan. Tetapi untuk Johor, negeri yang mempunyai populasi bandaraya lebih besar dan jumlah pelancong jauh lebih tinggi, kerajaan hanya beri LOI untuk projek konsesi yang masih belum muktamad. Ini layanan yang pelik. Kenapa di Pulau Pinang lain, di Johor lain, sedangkan kedua-dua negeri ini di bawah satu negara, Malaysia. Kita juga jangan lupa sejarah. Selama lebih 2 dekad, Malaysia hampir tidak melaksanakan projek pengangkutan awam berskala besar melalui model konsesi kerana pengalaman lalu yang tidak baik. Putra LRT, Star LRT dan KL Monorail akhirnya gagal sebagai konsesi dan Kerajaan Persekutuan terpaksa menyelamatkan projek-projek itu dengan kos berbilion ringgit serta mengambil alih semula sekitar tahun 2000. Sebab itu projek-projek berskala besar selepas itu seperti sambungan LRT, LRT 3, MRT 1, MRT 2 dan sekarang LRT Pulau Pinang dibuat sebagai projek yang dibiayai kerajaan, bukan lagi konsesi penuh. Jadi risiko projek EART Johor ini gagal, tertangguh atau tidak bergerak langsung masih tinggi. Sedangkan tekanan trafik Johor Bahru semakin mendesak dan RTS akan mula beroperasi dalam masa beberapa bulan sahaja lagi. Maka kalau Kerajaan Madani dan Menteri Pengangkutan benar-benar ikhlas mahu Johor menjadi sistem pengangkutan bandar dalam tempoh paling cepat dengan harga tambang yang rendah, mereka patut pertimbangkan 2 pilihan. Pertama, biayai projek ini secara langsung seperti LRT Pulau Pinang. Kedua, jika masih mahu model konsesi, kerajaan patut mengambil pegangan majoriti dalam syarikat konsesi supaya tambang, pelaksanaan dan kepentingan rakyat dapat dikawal dengan lebih baik. Selagi semua ini belum jelas, jangan kelirukan rakyat Johor. Jangan jual LOI macam projek sudah siap. Jangan sebut 10 bilion ringgit seolah-olah itu semua perbelanjaan kerajaan pusat untuk Johor. Dan jangan terlalu cepat mahu ambil kredit politik apabila kontrak muktamad pun belum tentu ditandatangani. Belum ada rel, belum ada tambang, belum ada kontrak muktamad. Jadi, belum ada kredit untuk dituntut.